Apa beza Honda Odyssey lawan Toyota Velfire? Sini nanti tunjuk. Kalau nak tahu, dua-dua ni full size MPV tau. Odyssey ni pakai enjin 2.4. Velfire pula pakai enjin 2.5. Top speed Odyssey ni dalam 180 km/h. Velfire pula dalam 180 km/h. 0 ke 100 untuk Odyssey ni dalam 9.2 saat. Velfire pula dalam 11 saat. Mungkin sebab Odyssey ringan kot. Jadi untuk performance, Odyssey menang. Kalau nak cerita saiz pula, of course lah Velfire menang. Tinggi, lebar, panjang, Velfire sapu semua. Kalau nak cerita pasal selesa dan luas, of course lah Velfire menang. Tak kisahlah awak duduk depan ke, belakang ke. Yang penting, dua-dua kerusi tengah dia ada recliner. Velfire seat dia semua pakai full leather. Odyssey pula pakai fabric seat. Dua-dua ada infotainment depan dan belakang. Dan dua-dua dekat kerusi tengah dia ada cup holder. Bezanya Velfire ada sunroof depan dan belakang. Ada central console dan ada lampu tom yum. Tapi Odyssey ada CarPlay. Velfire ni kalau lipat, kerusi belakang dia sampai ke tepi je. Tapi Odyssey kalau lipat, lagi kemas. Terus masuk boot. Harga Odyssey ni RM182,000 je. Velfire RM198,000 je. Murah kan Velfire ni? Beza RM16,000 je. Jadi korang pilih Odyssey ke Velfire? Sini nanti tolong pilihkan dekat Prime Wheel Subang Jaya.